Ya, dia kata sendi ataupun kata hubung yang digunakan untuk kita hubungkan ayat. Contohnya Ukhti Hanan wa Ukhti Zari. Inilah. Kalau kita nyanyi nak? Nak? Saya nyanyi dulu, lepas tu nanti boleh. Walau di dalam dengan ila kali untuk menghindari daripada ala di atas tanpa dibawa menjadi di tepi wasapa di tengah wara'a di belakang sapa di atas seperti tentang maaf bersama amama di hadapan khasa di belakang baina di antara haula di sekeliling yang di kanannya sawa di kiri. Itulah dia hafuz jari. Marilah kita hafal bersama. Boleh tak? Boleh tak boleh? Kalau saya suruh awak nyanyi boleh? Kita nyanyi sama-sama dah? 1, 2, 3. Walanti di dalam lidangan ila kali untuk menghindari daripada ala di atas tanpa di bawah menjadi di tepi wasapa di tengah wara'a di belakang sapa di atas seperti tentang maaf bersama amama di hadapan khasa di belakang yang di kanan dia selalu di kiri. Itulah dia hafuz jari. Marilah kita hafal bersama. Boleh ingat tak saya tanya? Boleh? Boleh? Saya bagi Kak Zari pilih. Lepas tu mari depan. Saya tanya soalan boleh? Tak ada kertas tapi? Duduk kertas. Awak mari duduk baru saya tanya soalan dah. Siapa nak jawab? Ridwan. Ismi Bia dari kumpulan 4. Soalannya, apa maksud wasato? Wasato. Wasato. Baina. Baina ni gini. Biasa. Dikenal. Biasa. Betul-betul. Next, kita belajar adawatul istifham. Boleh buka muka